Kisah ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang boleh dialami seseorang apabila terpaksa memikul tanggungjawab yang berat pada usia muda, terutamanya selepas kehilangan seseorang yang dicintai. Ia adalah peristiwa yang menyedihkan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk menyedari bahawa tiada siapa perlu menghadapi kesukaran sepenuhnya seorang diri. Keselamatan individu adalah perkara yang paling utama. Apabila menghadapi tekanan yang luar biasa, sama ada dari segi kewangan, emosi, atau tanggungjawab keluarga, sesetengah orang mungkin merasakan bahawa tiada jalan keluar. Namun, adalah penting untuk diingat bahawa sokongan sentiasa ada. Orang yang sedang mengalami kesusahan harus digalakkan untuk berbicara dengan orang yang dipercayai seperti ahli keluarga, rakan-rakan, atau profesional kesihatan mental yang boleh memberikan panduan dan sokongan. Berbagi masalah dengan orang lain dan mendapatkan sokongan boleh membuat perbezaan yang signifikan. Profesional kesihatan mental boleh membantu dalam menguruskan tekanan, mencari penyelesaian kepada masalah, dan membina cara mengatasi kesukaran yang sihat. Selain itu, terdapat talian bantuan krisis yang tersedia untuk memberikan sokongan serta-merta kepada mereka yang memerlukannya. Anda tidak sendirian. Terdapat orang yang bersedia untuk mendengar dan membantu. Dengan menghubungi mereka, anda boleh mengambil langkah pertama ke arah mendapatkan sokongan